InsyaAllah. Nampak gerak dengan sangat besar. InsyaAllah. Tadi menggenggam je kita tak boleh buka. Cuba gerak cik tangannya. InsyaAllah. Kalau tak tadi menggenggam je kan. Balikkan tangan. Balikkan. Okey. Yelah. Cuba perlahan-lahan. Perlahan tak payah paksa. Boleh. Nanti sebab ni baru 5 minit pun dah lembut. Nanti lama-lama pakai nanti boleh lipat ni. Tu boleh lipat. Acik cuma takut je. Ya. Macam takut-takut nak. Sebab takut tak percaya kan dah lama. Berapa lama cik? Dah berapa lama sakit? 9 tahun kan? Oh. Sebab tu cik rasa macam terkejut So, macam lepas tu. ni dah boleh pegang betul-betul Dia takut. dah? Cik rasa takut. Tadi takut-takut pegang kan? Sekarang dah boleh pegang betul lah. Tadi kan macam letak je. Betul lah. Macam Dia tak genggam kan? tak genggam. Apa menantu saya, dia seorang jururawat dulu lah. Jururawat. Dia kata tak boleh jauh ni. Tak boleh jauh. Mesti kena berdekat. Takut. Takut awak jatuh. Ya. Tapi tadi tangan cik macam gini je. Letak macam tu je. Sekarang dia boleh genggam. Alhamdulillah. InsyaAllah. Nampak gerak dengan sangat besar. InsyaAllah. Tadi menggenggam je kita tak boleh buka. Cik rasa sedih ke? Terharu? Saya kata tak tahu. Janganlah aku nak nangis. Sedih.